Kena kecam dia hari tu pasal tak ada sertifikat halal. Sekarang dah ada dah. So lepas ni dah tak payah ragu-ragu dah, boleh pergi makan dekat sini. Dia punya barang-barang memang rare, tak ada kat tempat lain. Yang paling rare baby lobster lah, dengan siput gonggong. Unlimited, kau ambil lah sampai kenyang. Penuh malam-malam, ramai gila kot. Sekarang ni pula dia dah dapat halal baru lagi 2 minggu, lagilah ramai orang. Serius memang pertama kali saya jumpa kedai steamboat yang ada menu macam gini. Dia tersusun, lepas tu tertutup rapi macam gini kan. Memang lagilah orang yakin nak makan sini. Kau tengok sendirilah dengan makanan yang macam gini, harga macam gini. Kalau kau cakap tak berbaloi, tak tahu nak cakap macam mana lagi. Dia dah cakap dah, segala apa yang ada dekat situ makan sepuasnya. Lagi best dekat sini kan, kau datang 4 orang, kau datang 6 orang, 8 orang, 10 orang, semua ada gift. Ini contoh, kalau kau datang 10 orang, dia bagi chili crab. Yang untuk 8 orang mix seafood platter ni. Chili crab dia ni wajib kau cuba. Sayang kalau kau datang sini kau tak cuba. Kalau kau datang 15 orang, dia bagi wagyu free 300 gram. Setiap 1 jam pula dia bunyikan loceng, dia hantarkan chili crab. Yang ini siapa cepat dia dapat. Ini saya tengok hari tu, dia letak je berebut orang datang ambil. Kalau birthday korang minggu tu, elok korang datang sini, banyak hadiah. Saya bagi tahu sekali lagi, dia dah ada sertifikat halal by Jakim, insya-Allah. Lepas ni boleh makan sini tanpa ragu-ragu. Dia punya nama Shoppot Grill and Steamboat Buffet. Dia punya lokasi ni dekat Kota Damansara. Kalau korang pergi weekend memang sangat-sangat ramai, padat. So saya cadangkan korang pergi weekdays, insya-Allah kau boleh makan dengan selesa. Satu lagi kan yang best dekat sini, kalau tak ramai orang lah, kau boleh minta dia tolong grill kan. Kalau time terlalu ramai, kita masaklah sendiri. Suggestion saya lah, waktu terbaik kau nak datang sini, kau datang pukul 12 tengah hari sampai pukul 4 petang tu. Kau bawa 10 orang, dapat free seorang. Ingat ya, Shoppot Grill and Steamboat Buffet, Kota Damansara. Okay, bye.